Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia Abang dengar si Rahim tu ada buat skim cepat kaya. Abang rasa abang nak cubalah. Mana tahu boleh jadi kaya. Abang ni, jangan percaya sangat cakap orang kampung tu, boleh tak? Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahim. Allah Akbar. Jap, jumpa jap. Boleh? Pak Mandi. Kenapa? Aku ada berita baik ni. Ya? Kau tahu tak? Dekat bandar, kalau kau jual semua barang kau boleh jadi kaya tau. Uish, kau betul lah Rahim. Betul. Uish, ini untung besar ni. Tak apa. Aku balik ni, aku makan semua barang aku jual kat bandar. Kau jual semua barang. Jangan tinggal satu Baru pun. kaya. Baru kaya Pak Mandi. Okey, jom. Okey. Okey Pak Mandi. Gerak dulu Okey, jom. Okey. Ni ada barang. Ni boleh jual ni. Abang. Oh, pocok mak kau. Ya Allah. Awak dah balik? Baru balik. Kenapa ni? Buat salah? Mana ada. Orang kemas-kemas sikit ni. Apa rumah ni kosong sangat? Buat apa? Tak adalah kan, rumah ni kan dah lama. Dah usang. Orang kemas lah sikit. Tengok ni. Dah kosong sikit ni. Nampak luas rumah ni. Ini maksudnya nak duduk macam mana kosong macam ni? Kan kita kan orang Melayu. Duduklah lantai. Gawat lah. Dah, saya nak sambut bekerja. Selamat. Dah siap dah ni. Awak. Abang kongko ajap. Nak pergi mana tu? Aish. Serabut tu lah. Ada ni jumpa Rahim jap. Jangan baik lambat. Kacau lah dia ni. Ya. Mana Rahim ni? Pak Mandi. Wah, Rahim. Wah, sihat dah? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahim. Aku dah buat dah macam mana yang aku cakap itu. Aku dah jual lah semua perabot-perabot rumah aku. Kau dah jual? Kaya lah kita. Sebenarnya Pak Mandi kan. Aku dengan kau bangin je. Astaghfirullahalazim. Kau biar betul. Rahim. Aduh. Aku dah jual semua barang kat rumah aku tu. Aku dengan kau bangin je, ada orang cakap. Tapi benda tu tak betul. Astaghfirullahalazim. Habis tu aku macam mana ni rumah aku ni? Itulah Orang rumah aku tak tahu lagi aku jual barang tau. Itulah orang kata. Guru di langit, air di tepayan dicurahkan. Astaghfirullahalazim. Pak Mandi ni Matilah aku dengan rumah aku ni. aduh. Baru ingat malam ni nak aku buat. Dia kurang makan shut out. Shut out. Pak Mandi. Tak dapat. Tak apalah Pak Mandi. Mungkin kita boleh Tak apalah Rahim. Aku gerak dulu lah. okey Nak insya-Allah. menghadap aku punya orang rumah. Oh mak kau Okey Pak Mandi. Assalamualaikum. Macam mana ni? Apa aku nak cakap dengan sebini aku ni? Barang dah jual. Tak apalah. Jumpa je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah balik dah? Dah balik. Kenapa ni? Sebenarnya abang nak cerita ni. Cerita apa? Tadi kan abang tak dengar? Tadi kan abang ada kemas-kemas barang. Lepas tu abang jual. Apa? Abang jual. Jual? Semua? Semua. Lepas tu? Sabar. Awak dengar dulu. Semalam si Rahim. Rahim datang jumpa abang. Dia kata kalau abang jual semua barang tadi tu, boleh dapat duit. Jadinya abang pun Awak percaya bulat-bulat dah ni. Ya Allah, nak kena ni. Okay. Sabar. Dengar dulu orang cakap. Okay, abang minta maaf lah. Abang bukan sengaja nak jual. Cuma Rahim tu. Abang nak tolong. Salah kan Rahim lagi?
Abang tu saya dah cakap jangan percaya orang bulat-bulat. Disebabkan abang lah kita jadi macam ni, tahu tak? Tapi abang nak tolong je. Kalau kita kan dapat kaya kalau abang jual. Pasal mana asalnya? Cakap tu fikir dulu. Yelah abang faham. Inilah. Anak dipijak, dagang dijinjing. Yelah abang sedar. Minta maaf. Abang minta maaf ya. Abang sedar. Abang cepat sangat percaya dekat cakap orang. Abang janji abang tak buat lagi. Abang janji. Dah dapat dah pengajarannya. Hmm, Janji jangan buat lagi. janji. Jom balik.